Okey, jom. Pagi semua. Hari ini kita meneruskan minggu ketiga projek amal asam pedas YB Rozia. Okey, hari ini kita masak cepat sikit sebab alhamdulillah saya punya sebab saya nampak semua dah macam dah tahu rentak kan. Masing-masing dah ambil kerja dia masing-masing semua. Dan hari ni sebab kita ada order masuk pukul 10 kan. Sepatutnya kita start jualan 10.30. Tapi dia dah order awal-awal lagi. Dia nak bagi sumbangan kepada beberapa pihak. Jadi dia kata jomlah dia nak ambil pukul 10. Okey? So kita masak awal. Hari ni kita ada mari sini. Oh. Woi, ini asam pedas. Ini asam pedas ni hari ni siapa? Minggu lepas kita bagi daging. Lepas tu dia kata YB mana tetelnya? Hari ni kita masuk tetel lebih sikit. Okey? Daging kita berapa? Wah, ni dah siap dah. Berapa daging kita? Daging tadi baru satu. Satu okey. Okey. Ni lah orang kata daging di darat, Okey. ikan di laut. Bertemu dalam periuk. Kan? Buang Korang buang jangan buang macam tu. Maknanya laut Asingkan dengan yang darat mana bertemu di sayur tu. periuk. Ada hari tu saya naikkan dalam Facebook saya tentang saya sedang membeli barang-barang lah untuk bekas-bekas makanan semua tu. Ada orang kata YB tak elok lah kita pakai plastik. Okey, bagi mereka yang betul tak mahu menggunakan plastik, saya galakkan untuk sekitar Ampang yang berdekatan bawa bekas masing-masing. Bawa bekas masing-masing. Tapi janganlah nak beli RM10 bawa bekas satu piok kan. Agak-agak lah kalau nak beli RM10 bawa bekas sendiri. Itu saya amat-amat galakkan ya. Sebab itu juga kos sebenarnya. Kalau boleh membantu kami untuk mengurangkan sikit kos dan juga mencinta alam sekitar, jadi bagus insya-Allah. Ya, YB mic terbalik. Baik Terbalik. Aduh, pakai mic pun terbalik. Tak, tu je. Tu pusing je. Macam tu je. Je tu. Okey dah. Okey, dah betul. Alright. So, asam pedas kita, saya punya bunga kantan mana? Daun kesum. Daun kesum. Daun kesum. Daun kesum belum ada ya? Kita ada daun kesum. Kuah dah siap dah? Dah cukup? Semalam, minggu lepas kita tak cukup. Orang kata YB, kita tak cukup kuah. Minggu pertama kita ada masalah kuah lebih cair ya. Lepas tu minggu lepas kira macam tip top lah pada saya kan. Tapi ada orang kata kurang kuah. Kami nak kuah, nak hirup pula. Jadi hari ni kita cuba balancekan semua. Ada kuah lebih. Jadi insya-Allah bolehlah hirup. Saya tahu orang yang nak kuah lebih tu, dia nak simpan, nak makan waktu canai ke lempeng ke, betul tak? Okeylah, kita bagi lebih-lebih lah. Okay? Yelah, kita pun dah 3 kali kan. Dah 3 kali buat. Tengok. Ikan kita. Alhamdulillah, cantik. Okey. Mudah-mudahan sampai cedokan yang terakhir. Lepas ni, saya rasa Ipah dia akan buka restoran dah. Betul? Restoran asam pedas, Pak. Kita apa buka? Kita dah tutup restoran. Cepa, kita buat pre-order. Kan? Ada kita punya 5 purut tak ada? Belum ni lagi tu nak sampai dah siap. Tak apalah, kita guna brand YB je. Tak ada masalah. Siapa nak gunakan resepi saya, dia kena menuntut 4 kali masak dengan saya. 4 kali. Baru saya boleh anugerahkan. Ajar je. Okay, ini daun 5 purut. Kita istimewanya asam pedas yang kami buat ini. Untuk asam pedas tetel kita pakai 5 purut. Untuk ikan kita pakai daun kesum dan juga apa nak panggil? Kesum. Okey. Barulah. Okey, tapi nanti tetel tu kau jangan semua tetel pula. Marah orang semua dapat tetel kan? Sahabat cedok kita tak mau. Tak ada nak. Okey, dah bau sedap tak? Tak. Okay, nak naik lagi sini.
Sikit lagi ya. Lagi kan ada Cuma minta. Okey. Tak apalah boleh. Kawan ni ada? Kalau ni tak ada, tak payah. Cuba tanya Kak Nosia, daun kesum. Saya nak bagi tahu sebenarnya kita semalam macam biasa kita akan dapat order. Semalam je berapa? 139 Order dah masuk 139. Pagi tadi masuk lagi ada orang yang sumbang untuk frontliner kan? Frontliner. Okey, cukup. Kita buat. Berapa kilo hari ni? Ini kuah dia? Kuah cukup dah? Kuah kita pakai kuah apa? Sup ni patutnya kita pakai sup kan? Letak air Ini kita pakai paste kita punya yang kita Tak, paste. Lepas tu kita ada kuah dia pakai air je. air biasa, air daging tak ada, tak nampak. Itu sebab saya kata tadi bagi air daging, dia bagi sikit je supaya kita letak air daging. Orang Kenapa kena letak air daging, YB? dia macam ni. Dia sebenarnya kalau kita nak mula rebus pagi ni semua jadi lambat. Jadi semalam kita dah rebus. Jadi kita asingkan lah kan. Kita asingkan. Jadi ni kira macam time management lah. Dia tak boleh terbuang air ni. Jadi hilanglah manis dia kan. Jadi kita masukkan balik lah. Once kita dah rebus, kita masuk balik. Pakai pisau, pakai gunting senang ni lah. Pergi cari daun kesum. Kalau tak ada kena pergi beli. Okey, bagi semua yang ada di sekitar Ampang, kalau nampak daun-daun kesum yang ada di sekeliling kawasan kebun komuniti yang tak ada orang nak ambil, boleh minta sumbangkan kepada kami supaya kami akan boleh letak daun kesum banyak sikit lah. Okay. Ya, kita tak buang ya dia punya air rebusan dia supaya banyak lah. Takut dia cair tak? Ya? Okey. Semalam kita dah masuk berapa air? 2. Tak, that's why saya suruh air tadi sikit je. 4-5 sendok je. Kan saya kata 5 cebok je. Saya dah sebut. Pa. Daun kari? Salah sebut. Boleh kesum, boleh kesum. Ha? Nanti kita panas kita taruh ini. Ni sejuk ke? Ya. Okey dah. Alright. Kalau bukan semua masak. Okey. Alright. Itu boleh lah untuk kita blender buat air. Itu blender buat air. Tengok depan pula, YB. Okey. Oh, sebelum kita tengok depan, tengok tu, itu limau. Tiap-tiap minggu kita dapat limau kasturi, sumbangan limau kasturi. Jadi kita buat air limau. Ini untuk pekerja-pekerja lah ya, pekerja-pekerja kita. Sukarelawan. Sukarelawan. Okey, ini Cik Usup, ini Miss Hau. Miss Hau ni orang kuat kerja ni. Dia dapatkan kobis Kobis, kita ada bendi. Miss Hau ni dia ada salah seorang AJK Pasar Ampang, Pasar Pekan Ampang. Okey? Right. Ini nasi. Ini nasi kita. Dah masak dah siap. Baru masuk. Jangan keras sangat kita lembut sikit. Ada ramai peminat asam pedas ni orang tua-tua, kan? Sikit. Jadi dia ni baru letak. Satu periuk ni boleh jual 10. 50. 50 5 kilo. Wah, kenapa pakai daun pandan? Dia wangi sikit ni. Wangi sikit. Tapi kita tak jual nasi lemak tau. Kita jual nasi kosong je. Tapi bau ada. Bau daun pandan. Timun ni kita dapat daripada ladang di Kuala Langat. Memang Alhamdulillah, terima kasih kepada penyumbang. Dulu kalau kita ambil timun ni, dia macam ni tau. Timun ni dia eksport lah. Kan eksport dia buat jualan. Jadi sebenarnya, dia buang aja kalau yang pendek-pendek macam ni. Ya, dia tak jual. Tapi siapa nak ambil dah kat kebun dia. Jadi Alhamdulillah, saya rasa setiap minggu mereka sumbangkan dalam 30-40 kilo timun lah. Ya, timun. Okey. Office saya setiap hari Jumaat sepatutnya jumpa pelanggan. Tapi kita... Okey, ni nak siap untuk ni dah.
Kotak. Ha? Dia. Okey. Kalau kita nak tahu, kita akan ini dah dibuat awal. Tu Miss Chia, tengok Miss Chia buat apa tu? Tu. Tukang melipat. Ha? Okey. Nah, ini kita letak macam ni. Mangkuk dah siap. Tu, tapi saya kata tadi kalau sesiapa yang rasa pencinta alam, tak nak pakai plastik, nak pakai nak pakai bekas sendiri, siar ke, ya, mangkuk tingkat ke apa, datang, tapi kena bagi tahu awal lah, kita boleh tak bungkus awal untuk mereka, ya. Alright. Wah, ini mau nak start kita bungkus lah ya. Wah. Nasi dah siap satu dah dalam ni. Cepat, ekspres rakyat. Ha? Wah, ini seorang lagi ni kakak ni, dia kalau tak buat kerja, tak ada lagu Pok Ye Ye, dia tak boleh buat kerja. Itu kat Miss, bukan saya. Bukan. Okey. Sambil-sambil tu pusat khidmat saya on tau. Siapa tu nak datang, nak buat pertanyaan, nak buat permohonan, on lah. Tengok hari ni, minggu ni saya dah relax sikit sebab saya punya kata pembantu chef saya dah cakap. Saya tukang rasa je, okey? Dia dah tahu dah saya punya step, masuk apa, buat apa kan. Mai sini buat ni kotak ni. Bagus juga korang yang reka macam ni. Jadi bila kita masuk tu senang je. Cepat sikit kan. Kalau tidak dia tak seragam. Pakai sarung tangan Semua masih. Mas. Okey, saya tak bungkus nasi Okey, kami semua dah ada injection dah ada injection. Don't worry, kita ada injection. Jadi siapa nak jadi sukarelawan, jangan walk in aja, mesti ada injection typhoid. Okey? YB ni. Ni YB ni. Order. Oh, ini order baru. Order yang masuk minggu ni lah kot. Rasa minggu ni. Berapa ni total? Ini semalam. Hari ni tak tambah lagi ni. Kita ada satu, ini grup-grup Ampang ni kan. Nah, 68. Saya rasa 100 lebih dah kan. Ni rasa semalam kot. Hari ni tak update lagi rasa. Belum update lagi ni. Tak okey update, belum datang lagi ni kan. Tu, jadi, sumbangan. Mana? Ni? Nombor akaun. Siapa nak menyumbang. Okey, pusat khidmat. Ini kita punya nombor. Ni orang kata ni YB buat apa ni, buat asam pedas masuk poket sendiri ke tak? Dia boleh pusat khidmat rakyat Parlimen Ampang kan. Saya tak masuk poket sendiri, okey? Tapi yang modal tu YB guna duit mana? Modal. Itu nak kena tahu kat tu. Malu saya nak sebut. Modal tu saya ambil daripada duit gaji saya. Saya sumbangkan. Semua modal yang saya keluarkan untuk peralatan. Tapi peralatan tak banyak lah. Dia lebih macam benda yang kita tak ada lah, macam blender kan. Itu saya beli. Kita ada apa panggil lagi? Peralatan macam bekas-bekas makanan. Tapi lauk dan sebagainya. Orang kata maknanya kalau boleh modal sebulan sekali buat tu, whatever kos untuk bahan mentah dia dan kos-kos yang lain yang kena dibeli, InsyaAllah sumbangan daripada saya kepada anda semua. Maknanya YB kan akan datang kalau kita nak buat untuk komuniti kan, dekat tempat-tempat komuniti tu maknanya dah boleh lah kan. Oh, saya juga kadang sekarang ni saya tak tahu nak manage macam mana. Saya dapat beberapa tempat lain ya. Saya dapat di beberapa tempat lain yang minta YB marilah sini masak asam pedas kan. Untuk kami sumbangkan semula. Saya rasa sebab dia pun nak rasa kot. Dia pun dah sumbang, ramai juga yang sumbang dalam bank aja, dia tak datang sini kan sebab kita jual hanya di depan pusat khidmat. Kan, tadi saya dapat WhatsApp YB ada boleh buat hantaran ke Kajang. Aduh, saya kata kan. Korang carilah sendiri dalam Move ke apa kan. Kami tak adalah servis tu kan. Tapi insyaAllah saya ingat kalau mana-mana yang dengar live ni nak minta saya masak asam pedas, saya ingat kita akan uruskan di tempat mereka sendirilah ya. Contoh kalau kata kami nak buat sumbangan amal, nak memanfaatkan YB untuk orang kata organisekan satu boleh, tetapi katalah dengan NGO kan, dengan mana-mana NGO ataupun taman atau pengurusi mana-mana, kutipan tu dia nak buat sumbangan kepada satu-satu projek kecil.
Contohnya dia nak program potong pokok ke, kan? Saya dapat permohonan potong pokok, mengecat bangunan. Yang kecil-kecil lah, yang besar bangunan ni pun macam besar sangat lah kan. Tapi saya ambil maklum dulu. Ataupun projek nak sumbangkan kebajikan di kawasan mereka sendiri, dia pun nak gotong royong. Dia pun ambil mood gotong royong tu. Itu yang dia pun seronok tu. InsyaAllah saya ingat tulis je kat bawah. Kami ingat nak buat mana. Besok saya akan ke Ipoh. Ya, saya ke Ipoh. Saya ke Tambun. To be specific. Orang pelik kenapa saya akan ke Tambun kan. Tak ada kena-mengena dengan sesiapa individu. Hanya saya meraihkan perkahwinan sahabat saya punya anak. Ya. Beliau sebenarnya rakan-rakan sekolah sama-sama. Saya sekolah di Tambun sebenarnya, di Ulu Kinta. InsyaAllah saya akan pergi sana. Yang bestnya, kawan-kawan saya sama sekolah, mereka minta saya bawa lah asam pedas. Ya, dia tahu saya masak hari Jumaat. Kan? Jadi saya tengah fikir nak bekukan ke, nak apa ke. Tapi still saya bawa nanti kena bayar tau. Kawan-kawan juga bayar, mesti bayar juga. Okay? Masuk dalam tu. Masuk dalam ni. Sebab apa? Ini adalah sumbangan untuk rakyat. Okay, jom kita pergi dapur. Belum siap lagi kita punya daging tetel. Wah, ni kopi siapa ni? Okey. Apa yang tak ada lagi? Kelapa dah masuk? Kelapa dah masuk? Ha? Siap semua. Tunjuk sikit kelapa. Daun kat sum. Mana? Oh, hancur. Ha? Menang apa? Oh. Ni dekat now ni orang tak ada api dah. Sini. Orang Jaga buat talam tu lupa lah. Habis minggu depan lah aku bawa dulang tu. Oh, dia campur tetel dengan daging. nanti sekarang kita bagilah campur dalam daging sikit Campurkan. tetel. Ini gedabak betul tetelnya. Lemaknya. Beginilah kalau ramai-ramai kan. Kita suruh potong kecil jadi besar. Tak apa, kita ambil gunting. Kena pakai gunting. Pakai Siapa ada gunting. gunting, kita guntingkan. Besar. Mana gunting tadi ya? Kita nak potong tetel. Saya bukan apa. Saya takut yang tetel-tetel lemak ni. Ada yang tersandar ni kalau lemak banyak ni kan. Kolesterol. Jadi sebab tu kita orang sediakan air limau. Gunting. Oh, dia Limau. boleh dia potong balik Okey. Ada orang tanya saya, orang Melaka makan tetel ni kerap ke? Kerap. Kan? Saya tak tahu lah orang Melaka asli kan. Kami makan kerap. Tapi saya nak bagi satu petua lah. Nak dengar petua tak? Nak dengar petua? Petua untuk sihat. Okey. Whatever korang makan, korang mulakan dengan minum satu cawan air yang kita campurkan dengan 2-3 sudu cuka. Ya, air kosong. Okey? Mulakan dengan tu dia minum. Lepas tu dalam gap sementara kita nak cedok nasi, cedok lauk. Okey? Lepas tu kita mulakan dengan benda yang ada fiber. Sayur lah. Ya, lepas tu dia sayur, step dia protein, last kali barulah ambil karbo. Itu je step dia. Nak makan apa makanlah, tak ada masalah pun ya. Makan, jangan orang kata teringin nak makan ni tak boleh ikat perut semua tak payah kan. Tapi saya bukan doktor tau. Saya nak doktor apa pun cek kesihatan. Okey. Mana gunting ni apa? Gunting. Okey. Ni tolong pegang ni. Okey dah siap ni sini Tutup ke apa? Nanti sejuk. Tutupkan. Sendok saya, sendok kecil. Sendok ni tak boleh ambil ikan. Semua dah mula pembungkusan. Bukan sendok. Oh, Tapi ni pun maknanya cair asing-asingkan sikit lah. dulu supaya adalah Tak, ini sayur pun tu dalam cair bekas sikit. kan. Yang ini. Dia cili dah habis langsung. Basuh dulu gunting, basuh. Ada, dia ada 9 semua. Ada cili lagi? Masukkan ni satu. Ada dalam sana ada saratnya. Sap. Sabri. Ambil cili. Sabri ambil cili satu kotak. Orang nak tahu berapa sukatan semua saya tak berapa pandai. Tapi saya tengok dia ada cair sikit. Jadi saya tambah lagi satu bekas lagi asam pedas punya paste yang kita dah buat. Siapa nak belajar buat asam pedas paste, saya akan buat selepas selesai semua urusan ni. Jadi lepas ni kita akan blend cili, kita akan buat paste asam pedas pula Okey. Saya rasa kita ambil macam ni.
Yang ada tangan yang ni. Ha nah. Ha. Letak atas ni lah. Tak apa tu siap. Cik-cik jangan tunggu kita memang masak je kerja tak. Ada orang kata kenapa si Ita ni datang menyebuk. Entahlah, tanyalah dia kan. Ha, tanyalah. Ikut dia lah, dia nak menyebuk apa ke. Apa jawab-jawab? Kita mana-mana kita sibuk punya. Kan? Katalah kita apa tak mati, tak jalan. Ini dia dikatakan ada orang yang kau cakap lah apa pun. Dia degil dia lah kan. Dia tahu dia buat selagi benda tu tak mengacau orang lain, dia tak? Kita tak ganggu orang dah. Kau jangan ganggu kita. Minggu lepas, Orang kampung. Orang kampendan. minggu lepas saya dah perkenalkan dia. Dia ni kawan sekolah saya sekolah rendah. Kan? Sampai sekolah menengah habis. Okey, sampai sekolah menengah. Tapi menengah tak kot. Sahabat saya sekolah teknik. Dia sekolah, dia Ini aku tak sekolah. dia dengar cakap dia. Dia ni kahwin awal. Kahwin dengan polis tu tak? Aku Rizda. Ha? Dia kahwin. Tak berkenalan kat mana aku pun tak tahulah. Kan? Saya sibuk belajar. Mana saya kenal, saya jumpa dia. Lepas tu saya pergi sekolah teknik. Kan? Saya ambil civil. Lepas tu saya sambung belajar ke UTM. Kan? Lepas tu saya lost contact betul. Ya? Sebab saya lepas kat UTM, saya kahwin awal. Ya? Saya Habib pun kahwin awal juga. Saya kahwin tapi belajar habis. Belajar kan? habis. Masa kat universiti, saya tahun akhir saya kahwin. Lepas tu saya terus tinggal di Keramat. Di Keramat. Ampang ni sebenarnya tak pelik lah dengan saya. Masa saya belajar dulu kan. Kita ada Ampang Point, kita ada apa lagi hari tu? Kita ada Ampang Park. kompleks Ampang Park. Kita ada. Lepas tu tak macam mana ada reformasi. 1948. Masa tu saya 1948 1997 saya ambil early childhood education jarak jauh daripada Scotland. Selalulah setiap hari Sabtu tu saya join apa? Saya join reformasi. Maknanya Okay? Jangan banyak sangat. Jangan Maknanya YB, kita masuk- pernah jumpa kat YB 98. Jumpa lari masa tu. Jumpa dia. Oh, jumpa dia. Rupa dia aku tengok macam aku kenal tek lalat ni. Kan? Oh, tek lalat tu mahal. Tu rupanya tak ya? Mana nak kenalnya? Dulu macam ni. Sekarang macam ni. Sekarang je ni. Orang kampung saya ni YB. Ya. Oh, Ada saudara, ada petalian saudara. Dah letak dah. Pinggan saya, pinggan Mana? saya. Mana tadi saya punya asam pedas tu tadi mana? Saya punya Ada sabri. sap. Kuah. Dia dah masukkan tadi. Aku cerita-cerita aku tak nampak. Paste dah masuk belum? Pun belum okey. Rempah. Okey, satu lagi yang beza sikit asam pedas ni, alamak terkuah pula. Asam pedas kita ni ada kelapa bakar ya. Kelapa bakar kita dah masukkan awal tadi ya. Hari ni kita awal sikit sebab apa? Sebab ada orang yang nak dah order, ni kita dah siapkan ikan. Semuanya 68 ya order baru ya untuk nak makan dalam pukul 10. Dah jadi macam yang tofu pula. Tapi jangan ingat tak ada daging ni. Saya tunjuk daging. Daging ada, Kita ada ada daging. daging. Tetel yang tadi tu bukan Tatil ni memang ini. Minggu lepas untunglah orang beli minggu lepas. Daging je Daging kan? je semua. So dia kata mana tetel ni YB? Dia nak juga tetel. Okeylah saya Kita tampur lah tetel kan. Okey. Ada orang tengok nak komen, nak order macam mana? Order pakai link. Satu lagi kita nak cakap. Tengok Kak Facebook Ita saya. Kalau bersahabat sampai mati. Tapi kalau Kak Ita dah benci, Kak Ita buang habis. Ganas tu. ganas. Jadi Benci kau tak siapa benci dengan tu? aku lah. Sayang. Kau tak ada, kau sayang. Alhamdulillah. Orang kata apa pun lantak lah. Tapi kalau kita salah tegur, okey? Kalau kita Tegur tu salah waras tegur, okey. Oh, itu dah macam wah, Yong Yong tofu tofu. dah pula. Macam-macam. Apa pun boleh ya. Okey, dah. Alhamdulillah, Aku orang tengok tetel Dia nak makan. bukan tetel ni. Dia kena ada campur sikit dengan daging. Barulah tetel ya. Dia macam ni ya, tetel macam ni. Saya nak tunjuk. Ni. Ni tetel. Ni tetel. Okey. Jangan tinggi sangat. Nak masuk ah. Dia dah.
Mana dia masuk ni sambil bawa. Sap. Sap Mana mana sap? Lada. Lada mana? Oh, dia pecahkan. Tak payah, tak payah. Pegang senduk ni. Ha. Baik, Assalamualaikum. Ha. Ini yang belum tambah 100 kan. Sap. Sap, tete sap. Tak apa, tak payah. Bagi je. Tete tadi mana sambal? Tak apa, boleh masuk je. Bagi saya. Bekas cukup tak? Atas dah. Okey. Kita pergi depan sekejap. Ni saya rasa cukup, kalau cukup tambah sikit lagi. Okey, kat depan ni, yang ni tim B. Nama dia tim B. Ini ni nasi, masuk nasi dalam bungkusan. Ada yang tengah masukkan nasi, ada yang tengah lipat. Yang ni dah siap. Ni banyak juga portion ni. Wujud. Oh, ada kobis dengan timun. Kita pergi dapur balik. Kita tengok orang dapur. Dapur syarat dia kena ambil typhoid jab, okey? Ha. Dapur. Saya ni kan, kita bila kita buat benda dengan niat yang sebenarnya untuk membantu, saya pelik juga. Ada yang nak menjatuhkan kan. Ada yang kata macam-macam lah, ada yang ambil gambar lah. Pada saya itu biasa kan. Rakyat, orang biasa, kita semua boleh bagi pandangan. Tetapi kita kena ada rasa empathy. Sekarang masa orang kita kena hormat apa yang dia buat. Tapi kalau satu hari kena kat sendiri, kan? Jadi siapa nak membantu kita? Kita kena ingat roda dalam kehidupan ni dia berputar. Dia berputar, tapi yang penting bagi kita yang sentiasa orang kata apa ya, terdedah dengan pelbagai isu ni, kan? Kita tidak kerana kalau kita buat benda yang betul, insya-Allah saya rasa ada jalan-jalan yang Allah akan bantu kita. Okey? Okey, itu saja. Ada satu lagi sini. Ini betul cukup sepuas dia. Nak macam cair sikit. Keluarkan ikan semua, nanti saya letak cili lagi. Dia ceroy banyak, nanti kuah tu nanti kita letak kemudian. Kita masak balik kuah. Okey lah. Rasa dia semua dah cukup dah. Macam yang first sikit, lebih sikit intro yang first je. Okay. Dia kita asam pedas kena ni sikit. Tak apa, nanti kita tambah cili lagi bagi dia. Dah masak dah cili. Apa? Nak yang besar ke? Oi, kau main lagi senduk dia. Apa ni sudut dia panjang batang kan? Kita bawa buat sambal tumis. Kita buat sambal nasi lemak banyak. Sekilo sekali masak. Macam mancing ikan ni. Kena hati-hati. Minggu pertama kita yalah tak ada pengalaman kan. Bila dia pecah. Bila kita ambil tu macam kita ambil semacam ada pecah. Macam cedok ayam tua. Ikan kita tu pecah. Tu yang kena slow-slow, pelan-pelan. Bagi minggu ni kita buat. Minggu lepas lagi sebenarnya kita tak potong. Kita tak potong. Cantik. Mungkin ambil masa tapi kualiti ikan ni cantik lah, tak hancur kan. Mak kita selalu pesan kan, dia nak bagi orang makan, dia nak bagi yang cantik-cantik. Baru kita dapat pahala yang orang kata kita harap yang semaksimal mungkin. Okey.
Jom. YB ada yang cakap, Bintang kau minta dek minyak, kau minta dek gaji daripada jauh. Kita tanya balik. Kita sukarela. Aku minta dek minyak kau ke? Amboi. Itulah Dak Ita. Mulut dia memang tak boleh kawal. Tapi betul baby. Mulut dia tak boleh kawal. Okey. Ambil lagi ni bagi saya. Mai saya nak buat video. Oh, saya. Wah, tengok. Okey. Apa perasaan? Dah berapa hari membantu jadi sukarelawan? Tetap semangat walaupun penat. Okey. So Ipa, apa perasaan? Perasaan bangga dapat membantu sebab saya dari Ampang, saya membantu untuk warga Ampang. YB saya adalah ahli parlimen Ampang. Jadi tak ada istilah penat, tak ada istilah bosan nak menolong. Semangat tu Alhamdulillah. sentiasa ada berkobar-kobar. Okey. Tapi dalam masa sama kita boleh merasa kalau orang yang berniaga tiap hari bangun pagi Penatnya macam mana? lepas tu dah siapkan piuk biar piuk bunga dan sebagainya. Hanya nak mendapat suap nasi apa ya? Betul. Okey, jom. Alright. Ini saya pun dah meliur lah tengok ni. Ya Allah, sedapnya ni. Baby untuk sukarelawan ada nasi goreng kan? Oh ya. Saya nak bagi tahu. Ini si Syam dia rekod saya rekod dia pula kan. Kena terbalik. Okey, terbalik okey. Tu nampak bergol. Okey, saya nak bagi tahulah selain daripada kita ada sukarelawan yang niaga, meniaga pula membantu saya. Kita juga ada individu-individu yang menyumbang. Dia menyumbang pagi-pagi. Dia tahu kita buat kerja pagi lagi dah ready kan. Jadi dia bagi nasi lemak lah minggu lepas, minggu ni dia bagi nasi goreng kan. Ada yang bagi air kan, ada yang bagi tadi apam comel tadi dah habis dah semua macam rasa teruja sebab kecantikan apam tersebut. Iaitu dah sampai saya punya daun kesum. Okey. Dia tutup muka baby. Dia tutup muka, dia malu. Dia memang macam tu, dia malu. Okey, tolong basuh sekejap. Basuh sekejap, berhenti. Ni Cik Ina kita. Ina, jangan buang batang tu. Saya perlukan. Okey, batang kesum saya selalu tanam. Tapi sebab buat asam pedas punya hal, botak dah asam pedas kesum kat rumah saya. Basuh dengan bersih. Okey. Kita masuk dalam kejap. Kita tengok bagaimana. Wah, ni dah merdeka ke? Pakai tudung merdeka. Merdeka. Tapi sedihlah merdeka kali ni. Kan, kita tak ada peruntukan kan. Kalau tidak, kita selalu main bendera-bendera macam tu. Tapi alhamdulillah, kita ada penyumbang yang menyumbang bendera untuk kita edarkan. Jadi tunggu. Kita masuk dalam. Wah, ini dia dah mula. Wah. Jadi, saya nak bagi tahu ada yang ingat saya jual asam pedas kuah je ya, sebenarnya dengan nasi sekali. Ada juga kita ada sikit ulam, kita ada timun, kita ada ulam kobis, okey? Sebab kita nak tunjuk jugalah makanan seimbang kan. Nasi ni 1 skop kan? 1 skop. 1 mangkok. Oh. Terima kasih Kak Nila. Kak Nila apa khabar? Lama tak jumpa. Masya Allah, lama sungguh tak jumpa Kak Nila. Thank you for watching. And then kita ada Siti Aisyah, Abdul Aziz. Terima kasih. Lam Siti Jaafar. Terima kasih watching. Saya harap semua boleh share lepas ni video-video. Sebab kita ada satu lagi minggu untuk buat projek asam pedas ini. Kenapa saya buat berperingkat? First kita akan buat asam pedas. Asam pedas ni semua duit itu kita bagi kepada sumbangan kebajikan. Lepas tu kita ada projek-projek lain CSR. Kita dah hantar surat ya kepada beberapa NGO yang boleh menyumbangkan untuk laptop untuk anak-anak. Kita ada kursi roda yang kita perlukan. Kita ada keperluan-keperluan lain macam saya telah pun alhamdulillah saya dapat sponsor untuk buat untuk bagi bendera sebab kita punya bulan merdeka kan. Jadi insya-Allah petang ni kita akan buat serahan bendera kepada semua komuniti-komuniti di Ampang yang telah pun dipilih. Lebih dalam 1,500 ya
bendera yang telah kita dapat dan kita akan kesumbangkan semua. Okey, yang lain tengok je lah macam mana usaha tu dibuat. Okey. Ni siapa nak pegang ni? Saya nak masak. Ha? Okey, jualan belum buka. Jualan kita hanya buka pada pukul 11.30. Tetapi yang pre-order insya-Allah kita siapkan awal. Okey.